Seronoknya main hari ni. Kumpulan aku menang pula tu. Dah pukul 7 ke? Cepat betul masa berlalu. Kawan-kawan, jom balik. Kita sedia untuk solat maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Alhamdulillah, semuanya nampak sihat belaka. Mesti rajin beriadah kan? Kawan-kawan, tahu tak apa maksud riadah? Riadah ialah gerak badan, senaman atau segala aktiviti yang dilakukan untuk menyihatkan badan. Islam mendukung untuk umatnya menjaga amanah tubuh badan. Inilah sebab kenapa kita perlu bersenam. Meski penat, busuk di ketiak pun dapat. Tapi Allah menyukai orang yang badannya sejahtera dan kuat. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innallaha astafahu alaikum wa zaduhu bastatan fil ilmi wal jism. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah memilihnya, yakni Talut, menjadi raja kamu dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Surah Al-Baqarah ayat 247. Rakan-rakan yang dikasihi, mari beriadah. Beriadah, syarat kebaikannya badan yang sehat, celiklah fikiran, terisi masa tanpa melalaikan, hindari penyakit, aman kehidupan. Bukan itu sahaja, tika diri tangkas di padang, usah dilupa pada yang esa. Hormati rakan, menang di julang. Batasan aurat perlu dijaga. Makcik yang pergi aerobik tu pakai baju, jangan sendak-sendak tau. Hayatilah sirah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternukil di dalam hadis Nabi, tatkala Nabi beriadah, baginda pernah memanah bersama sahabat. Berkuda menjadi hobinya. Berenang-renang bersama isterinya menjadi latihan sebagai persediaan diri. Menghadapi peperangan menentang musuh. Sunnah Nabi jadi ikutan agar jihad Islam tersemat dalam diri. Rakan-rakan, masih ingat lagi tak? Kebelakangan ini, keadaan cuaca yang terlalu panas di negara kita menjadi punca aktiviti riadah dan sukan di sekolah dibatalkan. Ada rakan-rakan kita yang menghadapi strok haba sehingga memudaratkan kesihatan. Namun, percayalah, riadah tidak semestinya mengangkat beban atau berjemur di tengah padang. Tapi, cukup dengan aktiviti ringan seperti regangan. Rakan-rakan, marilah kita beriadah bersama. Hubungan erat terjalin dibina. Badan sehat nikmat teristimewa. Jagalah ia moga tidak sirna. Oleh itu hadirin sekalian, berusahalah kita untuk menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat kesihatan yang dikurniakan oleh Allah. Jagalah ia dengan jadikan riadah sebagai amalan dan rutin harian. Nikmat ini jika hilang, tiada galang gantinya. Akhir kata, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Sekian bicara daripada saya, Dai Sofia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.